Rasanya semua teruja nak bersalam dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada petang ini. InsyaAllah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita antara pemimpin yang sangat berjiwa rakyat, yang suka untuk bertemu mata dengan hadirin sekalian. Jadi kalau ada ruang dan masa, insyaAllah anda mungkin berkesempatan untuk bersalaman dan juga bertemu mata bersama pemimpin nombor 1 negara kita Yang Amat Berhormat. Bersama kita pada hari ini Pengurusan Tertinggi Kerajaan Peringkat Persekutuan dan juga Negeri turut bersama kita pada hari ini, dan ramai pada hari ini juga pegawai-pegawai kanan kementerian, jabatan dan juga agensi juga mewakili Pengurusan Tertinggi KDN. Dengan pelbagai juadah yang berbeza-beza. Kerana majlis ini bukan sekadar meraihkan Syawal, malah mengeratkan silaturahmi dalam satu keluarga besar KDN. Sekalian, sebelum kita mulakan jamuan Aidil Fitri kita pada hari ini, majlis dengan ini mempersilakan Encik Muhammad Fauzi bin Pilus dari bahagian penguasaan dan kawalan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang berbarakah ini, kami mendalah tangan memohon limpahan rahmat dan keberkatan daripada-Mu sempurna majlis sambutan Hari Raya Aidil Fitri Peringkat Kementerian Dalam Negeri tahun 2025. Ya Allah yang Maha Pelindung, peliharalah negara kami daripada sebarang bencana, perpecahan dan kekacauan. Tetapkanlah keamanan dan keharmonian di bumi Malaysia yang kami cintai ini. Jadikanlah kami semua ejen keamanan yang sentiasa menjunjung tinggi nilai-nilai murni dan prinsip keadilan. Ya Allah, Ya Syakur, jadikanlah diri kami insan yang lebih baik setelah sebulan menjalani tarbiyah Ramadan-Mu. Moga kecemerlangan sahsiah di Aidil Fitri ini kekal berpanjangan dengan sulaman silaturahim dan keimanan dengan izin mujur. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Fauzi bin Pilus atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Menteri Dalam Negeri yang juga tuan rumah kita pada hari ini untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dan alu-alukan kehilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga mengalu-alukan sahabat saya Tantur Samsul Anwar Nasara, Timbalan Menteri Tan Sri